Aku adalah JDM King. JDM King. Mai, aku nak bagi tahu sama hampa ni. Korang tengok dekat dalam. So, kalau kita ni ada sedikit JDM, kita jangan declare kita sebagai JDM King. Sebab betul-betul punya kolektor dekat Malaysia ni ada banyak lagi. Salah satunya dekat sini. Jom. Nah, guys, sini lah. Kalau korang declare korang sebagai seorang JDM King, korang tengok tepi saya dulu. Ini adalah Lee Yu Kiong. Orang panggil dia Uncle Lee. Uncle Lee lah. Kalau dekat Malaysia, kalau JDM, semua orang mesti kenal dia lah. Banyak orang pun dah pernah visit dia punya garage ni. Memang King lah. Memang kita punya wish, korang nak JDM apa, semua ada dekat sini. Dia bukan macam example, macam korang tengok Honda di situ sebiji, lepas tu dia collect CRX sebiji, bukan. Di situ kuih sekurang-kurangnya 2 biji CRX 贵价 CRX 差不多像 CRX 这是 EF 嘛后面拿3只相像的冇那macam Evo, korang tengok Evo pun dia Evo 3, Evo 3, Evo 7, Evo 9 MR, Evo Tommy Mechanic 6.5. Sini total ada berapa biji? Tak tahu. Tak maaf gila. Tak maaf bagi orang tahu. Cannot answer, tak ada jawapan. Location tak boleh bagi tahu. Kecuali korang tanya Uncle Lee sendiri. Okay? Ini adalah secret. Uncle Lee, 做完了不要做。 first JDM. Kamu punya first JDM 第一架。第一架冇多錢嘅，呢是1990的時候。說lama itu so joy ah. Cepeng Penang kuca de lep cia kaki cuma. Abo saya toki jamna ti ju Tokyo si on Tokyo sige lo. Kuca ha peng sige. Mo lo ma. Mo zo. Na wo jamna ko be就 CX， 我 CX 好，有得那 SPU 嘅 share 叫做 Jason 啊。Jason，我未記咗咯。90年代。90年代啊。90年代，伊出名啦，伊往喺邊咧去吹個伊嘅，吹阿 block 啊。是啊。但 SPU 冇錯嘅，嗰時多阿你阿妹邊什麼那邊嘅。 Lebih kurang.像我Jason 啊。那是 Jason，我未嘅。其實啊 ，SB Penang 啊，之前一直來去吧，之前改車的時候。對。So, macam guys, actually I tinggal dekat saja, tak jauh lah dengan Uncle Lee kan. Tapi ni first time aku main jumpa dia lah. Kebanyakan dia punya kereta semua actually cat, painting lah, bodyworks, okay, restoration. Sama dengan Adrian di kedai yang sama. Yang Adrian tengah restore Adrian punya A86 dengan RX-7, kedai yang sama. So sekarang ni aku berada dekat atas ni. Dia punya garage ni, nampak tak? Atas ni. Macam diecast. Macam saya ni tengah kira dekat sini saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, lebih kurang 20 biji lah. Tapi bukan sini saja actually. Ada lagi. Itu next time kita tanya Uncle Lee lagi lah dekat mana dia simpan kan. Ada yang aku tahu kereta dia yang aku pernah tengok tak ada dekat sini. Aku tak tahu dia simpan dekat mana. So apa yang saya suka tentang kereta Uncle Lee semua, dia memang details. Dia tak suka yang modified banyak-banyak. Dia just nak simple, stock, original, tukar rim, settle. Yang disc caliper tu semua dia tak modified banyak-banyak. Macam example korang tengok Supra ni, rim pun dia stock saja. Janji tengok steering dalam sini semua pun dia original saja. Original. Tengok dia suka remain maintain original. Seat pun ori. Okay, seat dia pun ori. Hi bro, what do you do for living? Nothing. Yay.
Halo. Bro, how's your feeling today? Okay. syok lah. Okay. I want to buy GTM. Ni semua limited edition tau. Korang tengok FD2R dekat belakang aku tu, itu bukan jenis yang biasa-biasa tau. Yang di situ tu semua limited tau. Ni yellow edition Mugen RR. Angka ni cik lam saya kuih cik ni ha. Cik cik ni Type S baru 1000 unit dekat dunia. Sini ada sebiji. Kau ingat dah habis. Rumah punya number tak boleh bagi tahu. Tetapi kereta aku boleh bagi tengok. Ini yang Uncle Lee dia kerap bawa lah. NSX, NSX, FK, GR. Saya tak dapat hong lah. Nah, sini Uncle Lee punya kesayangan 2 biji ni. Ini yang kerap bawa lah. Huyo. Ni hari tu aku pernah buat video dekat tempat cat tu. Okay, ni GTR tau. GTR, Twin GTR. Gila, mat. Bos yang lah Bin. Oi, ubah lo. Tidak carbon ni lo. Carbon. Tengok, Uncle Lee pun full bucket tu ni. Jangan main-main tu. Tengok. Rocket tu. Sial. Ni GR. Ni ori mereka dah crank siap-siap. Beli main macam ni. Teddy. Ayo. Belakang pian rocket nampak tak? Ni original tau. GR tau. แล้ว一邊係潮領嘅咧，本是 original GR 嚟嘅，你講啊？一坑我邊邊啊？即係你講嘛，坑殼錘隻隻啊，冇隻隻呢，批錘喎。50隻啊？Gazoo Racing oh, Recaro GR, Alcantara. Thank you bagi visit, thank you very much Terima kasih. Kita balik dulu. Next visit, korang nak tengok video apa? Korang komen dekat bawah. Right? Bye bye. Bye bye.